Ini kat luar. Okey, cantik. Kau dah get ready dah ke? Ready bang. Dah ready dah? Ready sangat. Kasut? Okey. Okey, selesai. Okey. Baik, baik. Makanan? Bawa? Makanan. Air? Ada? Masing-masing ada 1 botol Satu botol. Kurang-kurang, paling kurang pun. You semua tak nak kalah lah. Lepas tu, Allah SWT. Jom. Kita prepare sikit. Kita gerak. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abus. Abu Huzaifah. Boleh panggil Abus. Saya wakil dari Northeast Adventure. So, hari ni saya anggap macam private trip lah. Untuk perjalanan nanti, Bukit Berekeh ni dia akan melalui kelapa sawit. Mula kita jalan tas 1 km. Lepas tu masuk kelapa sawit. Sampailah ke Pintu Rimba. Dia akan mencanak lah. Dan masuk Pintu Rimba sampai ke puncak 1. Tu memang antara orang yang difficult, dia tinggi sikit lah. Lepas tu lepas je tu puncak 1 sampai puncak 5 semua okey. So target kita sekarang pukul apa? Ada jam? Kamu tak ada jam kan? Ada tengok yang pun. Jam saja tak ada. 2.32. Sekarang 2.32. Okey, target kita 3.32 pukul 4.30. 4.30. Boleh? 4.30 Ubatan ada bawa? Tak ada. Koyo paling tolak angin. Tak ada. Tak apa, saya buat masuk angin lah. Okey, saya ada basic first aid. Apa tu? Sentek? Ini lampu. Oh, apa? Sentek? Center Indonesia. Center. Okey, baik. Jom kita letak barang apa semua. Kita ni warm up dulu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Oi, korang kira apa? Subhanallah, alhamdulillah. Jom ambil barang. Kita gerak. Korang dah ready lah semua konten-konten yang boleh? Dah prepare dah? Okey. Sebab tak ada jaringan. Jangan mensia-siakan masa kita. Orang ngain kau be. Bersadalan. Ini tak hemat suara tak apa kah? Tak apa. Apa? Kita bawa Hemat suara. Ada boleh. tak hemat suara. Belah. So hari ni kita pergi Bukit Berekeh. Kita hiking pukul 2 pagi. So yang kita punya fighter kita. Bahaya. Fighter Penang. Oh, daripada Jepun Tag dekat TikTok bang. Tag dekat TikTok. Boleh. IG pun boleh tak? Okay, Tania. Sampai dah Pintu Rimba. Checkpoint 1. Okay, ayat dia apa? Hidup sekarang ini adalah pilihan kita di masa lalu. Jika tiada perubahan hari ini, maka masa depanmu akan tetap sama. 6 tidur kaki. Kuat. Kuat. Sangat. Alright. Jom tengok macam mana hasil dia. Kak, apa lagi kak? Okey. 1, 2, 3. Naik tadi tak ada senyum. Okey. Okey, untuk hutan ni pula, nanti kita akan ada semak samun kanan kiri tau. So ada rezeki kita akan jumpa pacat. Dia akan naik kaki korang ataupun tangan korang. Kalau ada rezeki lah, jarang. Tapi ada. Okey. Itu tak penting sangat. Yang penting sekarang ni adalah tali pinggang. Ataupun bahasa hutan ni faham-faham lah kan. Okey, jadi kat situ dia akan ada dekat semak samun tu atau pokok-pokok yang dekat-dekat kat situ. So kalau korang lalu tu beringatlah. Kalau rasa macam kena gigit apa, tunjuk. Bang, ni kena gigit apa ni bang? Okey, jangan rasa macam tak ada apa kot, simpan. Capek. Okey. Seragam. Puncak nampak ah. Leban tu je. Nampak. Hai. Cepat guys, puncak. Ayo. Semangat. Go. Puncak tu. Kita bukan malas sebab tak ada masa. Tapi sebabkan terlalu biasa bagi alasan sehingga alasan itu menjadi identiti kita. Jom. Tengok. Oh, senyum tadi guys. Senyum tadi.
Okey, macam mana? Dia dah. Kayak gini kan, Bel? Ni gambar ke? Ya, gambar. Tegak ke lintang? Tegak lagi kan, Kak Bel? Enggak, merah. Landscape. Merah. Oh, ya. Tunggu. Okey. Dah ingat kan gaya masing-masing? Ya. Okey. Start. Hitungnya, Bang. Karena takut jatuh. Okey. Hitungnya, Bang. Itu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di situ cantik. Bang, ayolah foto sekali, Bang. Boleh? Dah sana. Fotokan tolong. Satu aja. Ya, 05 siap. Sini. Okey. 05. Oh, dia ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Coba. Aku tak ada ambil gambar submit tadi. Lepas tu aku tak ada ambil gambar sunrise sebab aku tertidur. Tapi tak apa. Kita cover dengan gambar-gambar yang lain lah.